durian di Malaysia. Tan Sri, saya nak tanya Tan Sri cuba fikir. Kalau dulu kita beli kereta, kita akan guna minyak, kalau kereta baru contohnya Mercedes, BMW, kereta yang mewah-mewah, kita akan menggunakan minyak yang hijau, betul, RON 97, right or not? Ya, ya. Okey, persoalan saya sekarang ni, RON 97 itu lebih murah daripada diesel. Itu Ya. Itulah dulu saya pun pernah kat beli diesel. Dulu beli diesel, tak silap saya rotek je mahal sikit tapi minyak murah. ya betul. Kan? Sekarang dia terbalik. Dan itu satu lah. Tapi yang penting, dia tengok yang banyak yang melibatkan kenderaan-kenderaan yang terlibat dengan apa ni? Dengan perdagangan, dengan pengurusan apa ni, memakanan dan sebagainya, ialah menggunakan diesel. Jadi, begitu juga lah kan ni yang saya tengok, jangan kita anu lah. Saya jumpa dengan satu orang yang buat wedding planner ni. Dia ada pakai apa tu? Untuk supply api dia. Dia pakai diesel. Dia kata sekarang ni sewa dia pun kena naik sebab harga dia dah naik. Jadi semua barang-barang ni kalau kita lihat ni kontraktor pun tadi bercerita dengan orang beli, tadi saya jumpa dengan orang beli apa ni? Beli batu. Dia beli apa ni? Batu lah. Crash run dia beli. Dia kata harga pun dah naik. Saya pun tanya sebab apa naik. Kemudian dia kata peraturan. Sebab dulu dia kata lori boleh bawa batu lebih. Sekarang kata dia nak bawa batu tak boleh lebih. Dia kata apa, dia tak boleh bertimbun lah batu tu. Ini arahan daripada Kementerian Pengangkutan. Okey dah kata dia lah tak boleh bawa lebih. Kemudian harga minyak pula naik. So dia kata macam mana kita nak kena naikkan harga batu lah tu. Sewa semua naik. Jadi kesannya apa? Kesannya rakyat lah. Jadi nak buat rumah, nak buat sebagainya memang susah. Saya bimbang ni ialah petani. Tadi tersebut petani ni kalau kita tak jaga ni, belum lagi ni besok ni sampai ada musim panas, padi tak jadi, hasil padi pun dah kurang. Tetapi sekarang ni kos mula padinya pula sudah meningkat. Lepas itu saya dapat maklum katanya dulu bagi claim, bagi subsidi kepada petani berapa ratus tu. Saya tanya dia kata sampai sekarang pun masih lagi tak dapat. Jadi masalahnya kerajaan ni dia teori lebih, dia ada buat dasar tapi nak laksanakan agak sukar untuk dirasa oleh rakyat. Dia Tan Sri, saya nak berkongsi dengan Tan Sri. Saya buka live malam tu. Ada satu sahabat kita lah daripada Kedah. Dia nelayan laut dalam. Dia kalau kita tahu nelayan laut dalam ni dia tak dapat subsidi, betul? Dia tak dapat subsidi sebab nelayan yang hanya dapat subsidi ni nelayan pinggiran pantai. Kita panggil nelayan di pinggir pantai ni, nelayan laut dalam. Dia satu hari dia kena lebih kurang 300 hingga 400 liter diesel untuk satu bot. Betul. Untuk satu bot. Dia kata dia ada 3 biji bot laut dalam. Lebih kurang dia kata 5,000 ke 6,000 ringgit satu hari. Tapi hari ni kos kenaikan diesel ini apabila RM5 lebih, dia dah tak mampu lagi nak mendapat keuntungan. Bayangkan kalau 1,500 hingga 2,000 ringgit untuk diesel saja, dia nak bayar awak-awak lagi daripada keuntungan jualan ikan tu dengan harga ikan yang murah, dah tak dapat menampung. Apa yang berlaku ni Tan Sri, dia kata dengan saya, dia telah fikirkan 50-50 sekarang ni untuk nak menjual aset bot dia. Dia kata satu bot dia lebih kurang 3.5 juta, satu bot laut dalam. Tapi persoalan timbul, bot dia tu 3.5 juta tu yang kita panggil modal, dia nak jual 1 juta pun belum tentu laku lagi sebab tak ada orang yang nak ambil untuk nak gunakan bot dalam ni kerana tak menguntungkan lagi lah dengan dikirakan dengan yang baru ni kos harga diesel. Harga kos diesel yang baru ni RM5.50 ni dah tak ada subsidi, dia tak boleh mampu. Sebab kalau kita kadang-kadang kita kerut dalam ni, dia keuntung dia tu tak menentu. Kalau contoh dah 5 kali Tan Sri, kita 4 kali kita dapat keuntungan, katakan 1 kali kita tak dapat untungan, 1 kali kita rugi, dia dah dapat menghapuskan dia pun, orang panggil yang 4 kali untung tu dia boleh makan.
Jadi nisbah laut dalam ni dia macam tu. 4 kali kita pergi tangkap, kita untung. Tiba-tiba 1 kali kita turun ke laut, kita rugi. Yang 1 kali tu dah tak boleh lagi nak cover yang 4 kali untung. Dia sistem dia macam tu. Tapi ditambahkan dengan Tan Sri. Ya, dia memang masa saya ingatlah masa saya jadi Menteri Pertanian dulu, memang dasar kerajaan, memang dasar kementerian kita memang tak bagi subsidi kepada nelayan laut dalam. Ya, betul. Dia ada sebab lah. Kadang-kadang yelah kita tengok kalau kita pernah dulu kita buat serbuat, kita buat adalah yang kena tahan. Dia kadang kalau kita bagi subsidi, kadang dia ni tengah-tengah laut. Jadi dia jual juga minyak tu kepada kawan-kawan dia yang kat tengah laut. Satu. Yang kedua, bila dia dapat ikan, patut dia bawa balik ke Malaysia. Tapi dia jual pula dekat luar. Jadi sebab itu dulu memang memang nelayan laut dalam memang kita tak bagi subsidi. Tetapi saya kata tadi bahawa keadaan berubah. Jadi kita kena tengok keadaan semasa. Apakah dasar-dasar yang dulu perlu kita teruskan kalau dia akan lebih menyusahkan rakyat dan akan menekan rakyat. Jadi kata kalau nelayan tu, kalau disebut nelayan, kalau ikan pun dah lah, takut kalau ikan mahal satu lagi, takut ikan pun susah nak dapat nanti. Itu yang saya nampak. Jadi kesimpulan yang saya kata ialah dasar-dasar yang lama mungkin kerajaan hari ini nak kena kaji balik. Sebab zaman sudah berubah, keadaan juga sudah berubah, harga minyak juga sudah berubah. Kalau masih menggunakan dasar-dasar lama, takut nanti dia tidak memberi kesan yang positif untuk membela nasib rakyat. Itulah yang saya nak kongsi pengalaman lah. Okey, Tan Sri boleh nak celah sikit Tan Sri? Okey. Okey, apakah tindakan kerajaan hari ini melakukan tindakan-tindakan sebagian rupa nak mengkolapkan negara kita ni? Satu, apakah dengan tindakan ini negara kita boleh jadi kolap? Yang ketiga saya nak tanya, apakah ini tindakan IMF supaya apabila negara tak ada duit nanti, IMF boleh bagi pinjaman kepada negara Malaysia? 3 soalan. Yalah. Itu kita tak nafikan lah benda tu. Nak kita tengok negara pay loan dah memang dah trilion lah. Itu semua kita dah sedia maklum. Kan? Tapi yalah itu saya tak boleh nak komen, tetapi saya hanya memikirkan ialah bagaimana kerajaan nak kena tolong. Dia tolong rakyat. Macam kata nelayan, petani, pekebun. Sebab nanti kalau kita tak tolong mereka ni, saya bimbang nanti harga makanan asas akan naik. Satu, kalau naik tak apa, takut bekalan dia tak cukup nanti. Kalau ada bekalan tak cukup, daripada mana kita nak dapat? Ini macam saya bertengok, macam beras sebagai contoh. Saya pun tengok beras dulu kata murah. Murah kenapa? Kerana kerajaan bagi subsidi kat 150 juta. Bagi. Itu yang harga tempatan dia boleh beras boleh RM26. Tapi sekarang kalau tak ada subsidi, harga beras tempatan kita dah tak nampak. Saya kalau kata beras tempatan ni, dia kalau sepatutnya beras tempatan ni, kita kenakan lebih kurang 60% daripada Malaysia. Yang lebih tu betul, kita import lebih kurang 40%. Tapi kalau dah import lebih daripada kerajaan tempatan, dia buatnya negara yang kita import tu nanti, kalau dia stop ekspor, dari mana-mana kita dapat hasil beras sebagai contoh lah. Jadi, jelah kalau nak bincang ni agak panjang, tapi kesimpulan yang saya nak nyatakan bahawa dasar-dasar ni nak kena ubah. Dulu betul, harga minyak macam tu murah. Jadi kalau harga minyak yang murah, dasar yang sama dikenakan juga kepada nelayan-nelayan, bagaimana nelayan sebagai contoh untuk membantu untuk membantu rakyat untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan. Takut nanti besok dia dapat, dia kata mahal, kalau jual kat Malaysia pun mahal, dia pergi jual kat luar pula. Jadi sekarang ni kita tengok penyeludupan minyak ni kemungkinan memang ada berlaku, tetapi seperti yang dinyata tadi lah,
Kat Sabah Sarawak kalau nak kira masih lagi tak naik. Sebab apa? Jadi itulah kesimpulan saya nak nyatakan ialah kita mesti dasar. Dan satu kementerian kalau ada dasar-dasar yang lama kena ubah suai mengikut dasar-dasar yang ada. Inilah saya melalui pengalaman saya kata dulu. Bila rakyat kena COVID, kita buat dasar yang baru. Jangan ikut dasar yang lama. Nak bagi loan kepada rakyat. Jangan ikut standard loan, kena kelulusan macam-macam syarat yang kita letakkan. Jadi mesti ada beza. Kalau perlu bagi subsidi yang lebih, kita kena bagi subsidi yang lebih. Dulu saya ingat lagi masa lepas COVID, orang nak raya, ni nak jual di jualan hari raya. Saya tanya, berapa sewa? Oh, dia kata sewa satu bus dekat agak banyak. Jadi saya kata okey, kita kerajaan bagilah subsidi sewa separuh supaya mereka yang berniaga tak jual harga yang mahal kepada rakyat, kerana rakyat tengah susah masa itu. Ini sebagai contoh lah. Tapi apa juga yang berlaku, dasar-dasar yang baru mesti diubah suai dengan masalah rakyat pada hari ini. Tadi dah yang saya kata tadi, yang minyak tak boleh lebih daripada 20 liter. Dah lah tengah susah, pergi tekan lagi rakyat. Jadi dasar-dasar macam ni saya ingat mesti kerajaan nak kena kaji. Jangan terus cakap dan laksanakan apa yang lama. Nak juga ada dasar-dasar baru yang boleh memberi faedah kepada rakyat. Tapi sekarang ni kita tengok dasar-dasar baru ni lebih sedih. Okey, bagi subsidi. Dah elok dah bagi 300. Minta turun dekat belak lagi. Saya pun agak pening lah tengok dasar-dasar orang kata dasar-dasar kong kali kong ni. Itulah yang saya nak sampaikan. Terima kasih berusaha. Saya mohon untuk undur diri. Terima kasih banyak. Alright, okay, terima kasih daripada Tan Sri Noh. So apa yang Tan Sri Noh katakan, sepatutnya pihak kerajaan harus orang kata perlu ada budi bicara itu dalam pelbagai aspek lah, terutama sekali dalam hal yang sedang kita hadapi iaitu kenaikan harga diesel ini, yang mana ianya memberi impak yang terlalu besar setiap sektor. Wallahualam. Okey, terima kasih kepada Tan Sri. Okey, saya nak bagi laluan kepada Gol. Gol, ada apa nak dikongsikan ataupun nak tanya Tan Sri sebelum Tan Sri turun? Saya cuma nak menyampaikan penghargaan lah. Besarnya hati saya dapat mendengar suara veteran kita, Tan Sri Noh Omar, dulu bersama dengan Tan Sri Syahidan. Ini orang-orang yang lantang, termasuk Hamzah Zainuddin sendiri pun lantang. Saya pelik sikit lah bila dalam keadaan sekarang ni Hamzah Zainuddin macam tak berbunyi. Dan kemudiannya bukan dia tak berbunyi, dia tak bercakap, tapi suara itu tidak selantang dahulu. Itu maksud saya. Memang dia ada bersuara, tetapi kelantangan, especially zaman-zaman IT sekarang ni, zaman teknologi sekarang ni, kelantangan itu juga diukur melalui live yang diadakan. Dan memang live pembangkang akan menghadapi masalah untuk di-ban dan sebagainya, shadow ban ke whatever. Tapi mesti bersedia dengan banyak akaun. Itu kena strategi live pembangkang lah. Jadi mati satu live, bangkit live. Memang sentiasa, memang kena ada orang yang menjaga bahagian tu. Untuk live pembangkang ni. Jadi dia punya live tak akan putus. InsyaAllah. Pastikan berstrategi lah. Kita nak live di media sosial pun kena berstrategi. Tapi memang perlukan live. Sekarang ni sama ada live solo macam Syam Jalil buat, ataupun melalui forum, ataupun apa-apa saja. Sehari buatlah macam satu stream. Seharian tu memang ada sentiasa silih berganti tiap-tiap jam. Memang sentiasa ada setiap jam untuk suara pembangkang. Di mana-mana live. Buatlah live berapa banyak live pun. Tak kisah. Pemimpin pembangkang sendiri yang buat live ataupun orang-orang pembangkang sendiri dia punya pekerja whatever lah. Orang-orang yang terbabit dengan pembangkang. Itu kaedahnya yang sepatutnya dilaksanakan dalam masa terdekat. Especially bila ada isu-isu hangat macam ni, kita tak sempat nak tunggu lagi pembangkang dapat settle down ke itu, tolak tepi dulu. Isu rakyat mesti diketengahkan dahulu. Yang saya suka tentang orang-orang veteran ni, mereka cakap berfakta dan lantang. Dan
memikirkan timbang rasa kepada rakyat sebab apa mereka memimpin untuk kemaslahatan negara. Makanya dia memikirkan rakyat, bukan seperti kerajaan yang ada sekarang ni. Dia masukkan dengan dendam dia di situ, dengan strategi dia nak menang di situ walaupun dia tahu dia nak kalah. Sebab dia tahu dia nak kalah, dia akan masukkan semua itu menyebabkan menjadikan sesuatu yang menzalimi rakyat. Negara tak boleh maju dengan cara zalim. Sebab Allah pemurka. Bila Allah murka, kau buat macam mana pun negara tu takkan makmur. Takkan makmur. Tapi bila sebab itu dulu zaman terdahulu waktu kita ada parlimen yang bagus, negara kita makmur. Sampailah zaman kezaliman ini, kita tak boleh bersaing kalau macam ni. Itu pun kita rakyat ini yang sangat bertimbang rasa untuk tidak berguling di tengah jalan, makanya keadaan negara dapat stabil, pelabur masuk. Kerana apa? Kerana mempunyai rakyat yang bijaksana. Dia nasib baik ya. Dia bernasib baik sebab rakyatnya bijaksana, tak macam dia punya bodoh. Masa dia menjadi pembangkang dulu. Itu saja saya nak cakap untuk pagi ni, insya-Allah. Terima kasih. Alright, okey, terima kasih Gol. Ada siapa-siapa? Ya, sebelum Tan Sri nak turun dah ni. Dia nak berahat. Okey. Soalan Dah boleh. boleh saya boleh cerita sekejap boleh saya? Okey, boleh. Sekejap ni Mr. sekejap Tan Sri, saya ada Tan Sri mungkin kalau Tan Sri jumpa saya Tan Sri kenal. Dia macam ni daripada saya sekarang ni tengah mencari dahan untuk saya nak berpaut dah. Saya belum jumpa lagi dahan untuk saya berpaut. Tan Sri, dulu saya bersama dengan Datuk Seri Aziz Abdul Rahim Tan Sri, kalau Tan Sri ingat. Ya. Jadi sekarang ni saya tengah mencari-cari di manakah dahan untuk saya nak berpaut. Belum jumpa lagi lah Tan Sri dahan. Dahan politik ke dahan bisnes? Dahan politik lah Tan Sri. Politik. Saya tak tahu Sama. nak berpaut dahan mana sekarang ni. Ke kiri ke Sama. kanan. Ya. Jadi saya percaya Tan Sri pun sama macam saya juga. Ya. Saya punya prinsip jelas. Saya punya prinsip saya malah sebut politik tapi jelas prinsip saya UMNO dengan PAS mesti kena kerjasama. Jangan bertemu dalam pilihan raya. Kalau bertemu dalam pilihan raya sampai 3 penjuru, kalau UMNO BN pun letak calon, PN pun letak calon, PH pun letak calon, jawabnya di Selangor ni PH lah yang akan menang. Itulah yang saya nampak. Jadi itulah kita harap kekuatan semangat membakat nasional mesti kita pertingkatkan. Itu saja yang saya nampak. Alright, okey. Ada siapa lagi nak mencelah? Okey, Mr. Swet. Sweat nak mencelah Sweat. Okey, Assalamualaikum Tan Sri. Saya soalan Ya, saya salam. tak berkaitan sangat apa saya. Alhamdulillah lah Tan Sri sedar apa yang Abang Dr. saya katakan tadi, itu tim media tu sebab banyak kali kita nyatakan. Tapi nanti saya akan ulah lah pasal tim media tu. Cuma saya nak tanya soalan ni Tan Sri. Ya, tak ada kaitan sangat lah. Adakah Abang WSI dan juga My BY dan juga tadi ada satu Abang Fazli layak menjadi MP untuk pilihan raya ni, Tan Sri? Kerana bagi saya lah itu soalan yang saya nak tahu lah. Saya jawab soalan tu. Saya jawab soalan tu boleh? Saya tak berminat. Okey. Habis kalau tak berminat ABY, cakap melalui live ini pun dia kurang berkesan. Nak berkesan cakap dalam parlimen berdepan dengan kerajaan, dengan menteri dia, dengan PM-nya berdepan one to one. Barulah dia berkesan. Kalau cakap ni boleh. Tan Sri, saya tak ada jadi wakil rakyat pun. Saya boleh berdepan dengan PM, saya boleh berdepan dengan menteri, tak ada masalah. Saya tak payah. Tan Sri pun tahu kan? Okey. Okey, tak apa, kita dah ada wakil Tan Sri sebagai MP kita pun dah cukup. Kita buat kerja untuk Tan Sri pun. Okey. Ada siapa nak mencelah lagi? Abang Ibiwan? Ada satu soalan dengan Tan Sri, boleh? Tan Sri kata, PAS dengan UMNO mesti bersama dalam pilihan raya nanti. Kalau tidak nanti bertembung 3-4. Okey. Kalau kata dapat persamaan antara PAS dengan UMNO bersama, tiba-tiba last minute pilihan menang, UMNO pergi masuk Pakatan Harapan. Macam mana? Ya itu memang kebimbangan saya jugalah. Tetapi kalau dia boleh UMNO dengan PAS ni, kalau dia berkira kerusi, kalau dia boleh menang majoriti sampai 100 lebih, kan?
Mana dah boleh form kerajaan, saya ingat Sabah Sarawak dia akan ikut. Yang kita bimbang ni hanya tak ada dominan parti. Itu. Bila tak ada dominan parti, yang masing-masing dia mencari dia masing-masing dah jadi penumpang. Jadi kalau kita PAS dengan UMNO ni bergabung, katalah kita menang sampai boleh jadi 80 kerusi atau 90 kerusi, saya yakin parti-parti lain akan ikut kita lah. Tapi bila tak ada parti yang dia dominan, ni yang menjadi masalah. Jadi saya lihat kalau betul boleh bersama MN dengan PN lah, maksudnya PAS dengan UMNO ni jangan bertembung, insya-Allah kita boleh jadi dominan. Kalau kita dah dominan nanti, saya yakin tak ada parti yang akan lari. Orang parti lain yang akan ikut kita. Itu saya punya teori saya lah. Okey? Okey. Ada apa-apa lagi? Kita cerita politik berdua kat luar. Dalam ni, saya mana cerita politik lebih-lebih. Kita cerita masalah rakyat je. Saya tak banyak. Kalau Tan Sri nak bawa saya bincang, bawa teh tarik dengan putih canai je, tak ada masalah. Kita pergi restoran everywhere lah. Okey. Alright. Okey. Okey, terima kasih banyak. Okey, sama-sama Tan Sri. Okey, kerana sudi naik dalam live saya dan berkongsi pandangan terutama sekali tentang masalah yang kita hadapi yang iaitu diesel lah. Itu adalah satu masalah yang besar juga buat seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih sekali lagi kepada Tan Sri. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Selamat Raya Tan Sri. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Raya. Selamat Raya Tan Sri ya. Baik. Okey, sama. Alright. Okey, terima kasih kerana Tan Sri sudi untuk naik dan berkongsi pandangan. Dah lama Tan Sri tak naik berapa bulan Dah few months lah. Okey. Saya terus bagi laluan Dia tak naik pasal bulan puasa. Dia tak nak bercakap dalam bulan puasa tu pasal tak naik bulan puasa. Tapi Tan Sri ada kat bawah selalu ada. Cuma tak naik. Okey. Okey, kita mula balik daripada goal. 1 hingga 2 minit. Lepas tu Tuan Jagindas, Abang BY, Mr. Swag. Baik, terima kasih BSI. Dalam hal Noh Umar Tan Sri tadi, tentang rakyat, tentang isu, kita setuju. Tetapi tentang politik, no and no. Sebab politik kita sudah berubah. Mungkin ialah orang UMNO, dia ada sentimental dia kepada UMNO, itu masalah dia. Especially veteran UMNO. Sebab sangat sentimental kepada mereka. Jadi kita tak sentuhlah yang tu. Tak apa, itu terpulang kepada dia. Kita bersama rakyat yang teramai, rakyat tak mau lagi dengan UMNO sebab kita nampak apa yang ada di sebalik UMNO. Itu sudah cukup. Okay, saya rasa itu saja untuk pagi ini. InsyaAllah, I raise my case. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terbaik daripada goal lah. Saya mungkin sehaluan selari dengan apa yang goal katakan kerana hari ini sebenarnya rakyat kecewa dengan sikap UMNO itu sendiri Saya bukanlah kata nak tak nakkan penyatuan. Semua kita nakkan penyatuan. Tetapi sikap UMNO itu sendiri kalau mereka benar-benar memikirkan tentang Melayu, ini kita cerita pasal Melayu ataupun masa depan negara ni, Zahid Hamidi harus membentuk kerajaan dengan Perikatan Nasional. Okey? Daripada nak membentukkan kerajaan itu dengan Anwar Ibrahim dan DAP. Itu satu. Dan dalam masa sama, tak habis di situ. Kalau kita lihat, okeylah fine untuk federal. Tetapi bagaimana di Perak? Dia juga menidakkan kepimpinan PAS, sedangkan PAS hanya memerlukan beberapa kursi Perikatan Nasional, sedangkan Perikatan Nasional hanya memerlukan beberapa kursi. Kalau kamu memikirkan tentang Melayu, kamu tak akan bentukkan kerajaan negeri Perak itu dengan DAP. Begitu juga dengan di Pahang. Okey. Kepimpinan PAS ataupun Perikatan Nasional hanya perlukan beberapa kursi je. Jadi kalaulah UMNO ini memikirkan masa depan orang Melayu,
tampuk kuasa harus berada di tangan orang Melayu. Tak apalah kepada federal itu nak buat macam mana. Tetapi bagaimana di peringkat state itu sendiri. Tetapi sebab itu saya kata hari ini mereka pula melaungkan rumah bangsa. Mereka melaungkan demi masa depan orang Melayu. Demi itu dan ini. Bagi saya cukuplah. Okey. Bukanlah saya nak against apa yang Tan Sri katakan tadi, tetapi bagi saya enough is enough. Rakyat dah muak dengan UMNO. Dan hari ini sebenarnya kepada sesiapa yang sayangkan parti UMNO, wajib tolak UMNO pada PRU 16. Wajib. Kenapa? Kalau anda tak tolakkan UMNO pada PRU 16, anda tidak akan dapat mengubah kepimpinan yang ada dalam UMNO itu sendiri. Bila mereka kalah, dan anda boleh restructure balik UMNO itu sendiri, bentuk balik dan bina balik UMNO itu sendiri. Tetapi kalau anda masih lagi bagi sokongan kepada UMNO, Wak Imam apa sekalipun, UMNO akan terus bagi laluan kepada Anwar Ibrahim dan DAP untuk berkuasa. Dan kita kena kencing buat kesekian kali. Jadi, cukuplah. Bagi saya, hari ini rakyat sudah bijak. Dan kalau kita lihat, siapa sangka orang Melayu menolak UMNO hampir secara total lah. Pada satu ketika dahulu UMNO ataupun Barisan Nasional memegang 2/3 kursi parlimen di Dewan Rakyat. Tetapi hari ini parti UMNO itu adalah yang hampir tercorot di dalam kebanyakan parti-parti politik. Dia berada di tangga yang kelima. Berganding bahu dengan parti Kuali. Parti Kuali ada dalam 8 ahli parlimen. Mereka ada 26 ahli parlimen. Itu pun campur dengan Sabah dan Sabah. Sabah dan Sarawak. Sabah Jadi hari ini rakyat tak berpaksikan parti sekarang. Rakyat berpaksikan pemimpin. Kalau pemimpin itu betul, insya-Allah rakyat akan sokong. Tetapi kalau pemimpin cakap tak serupa bikin, Allah SWT dia boleh tipu. Malaikat pun boleh Zahid Hamidi persendakan. Takkan kita nak bagi lagi laluan kepada mereka untuk terus berkuasa. Dan hari ini kalau kita lihat, ini bukan kata apa, penyatuan yes kita nak, tetapi kita tak nak kita ditipu lagi dan tertipu lagi. Hari ini apa yang saya nampak, Zahid Hamidi akan cuba sedaya payah untuk cari kaedah bagaimana untuk menidakkan pembangkang ataupun Perikatan Nasional berkuasa satu hari nanti. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana Zahid Hamidi mungkin dah lepas 47 kes, tetapi kes yang paling besar yang Zahid Hamidi takut, yang bermimpi-mimpi setiap malam adalah ketirisan LCS sebanyak 6083 bilion. 6,000 juta. 6.083 bilion. Inilah ketakutan yang sebenarnya yang dihadapi oleh Zahid Hamidi. Dan inilah yang menyebabkan Zahid Hamidi mendesak Ismail Sabri untuk membubarkan parlimen pada November 2022. Sebab itu saya kata kita tak boleh nak biarkan. Wak Imam apa sekalipun, sentimental value tentang parti itu itu perkara lain. Tetapi hari ini kita nak selamatkan negara. Kita nak selamatkan duit rakyat. Kalau kita terus bagi sokongan kepada mereka dan secara tak langsung anda memberi sokongan kepada DAP dan juga Anwar untuk terus berkuasa. Itu satu. Dan jika sekiranya anda beri lagi sokongan kepada UMNO, anda juga seolah-olah membiarkan ketirisan 6,000 juta itu hanyut macam tu saja. Fikir-fikirkanlah. Kita nak selamatkan parti ataupun kita nak selamatkan negara sekarang ni? Kalau anda nak selamatkan parti, so saya tak tahu nak cakap apalah. Hari ini kita harus memikirkan rakyat Malaysia, tak kira Melayu, Cina, India, kita wajib ataupun kita nak selamatkan negara, bukan nak selamatkan parti. Parti secondary. Bila kepimpinan ini kalah, secara automatik mereka tidak akan ada dalam parti dan kita boleh lakukan ataupun restructure balik parti UMNO itu sendiri. Silap-silap saya pun boleh turut serta menyokong balik parti UMNO itu sendiri kerana kita pernah menjadi ahli kepada UMNO itu. Hari ini kalau orang UMNO
kalau yang sayang kepada parti UMNO, kalau masih lagi sayang supaya UMNO itu tidak terus terkubur, wajib tolak UMNO secara total pada PRU16 dan berilah sokongan kepada Perikatan Nasional. InsyaAllah Perikatan Nasional boleh menang dan kita boleh heret mereka-mereka yang ada masalah ini ke muka pengadilan dan insyaAllah kita boleh selamatkan duit-duit yang ketirisan itu, terutama sekali LCS. Okey, satu lagi. Sebenarnya isu LCS ini 3 kali ganda daripada isu 1MDB. Cuba bayangkan isu 1MDB itu agak complicated. Okay? Tetapi isu LCS ini very straightforward punya case. Yang mana hari ini Zahid Hamidi, dia merupakan Ministry of Defence ketika itu, Minister in Ministry of Defence ketika itu, dia sepatutnya bertanggungjawab ke atas ketirisan tersebut. Bagaimana kamu boleh membuat pembayaran sebanyak 6,000 juta sedangkan not even satu kapal pun siap? Rakyat tak akan lupa. Dan laporan saya dah baca laporan sebanyak 247 muka surat laporan PSC itu tidak boleh dipadamkan sampai bila-bila. So kita akan berpandukan kepada laporan PSC itu sendiri dan insya-Allah kalau kita semua bersatu memberi kemenangan kepada Perikatan Nasional dan kita akan desak kerajaan baru itu Waima bukan saja isu LCS, isu kerajaan Anwar Ibrahim ini pun terlalu banyak isu. Jadi kita perlu heret mereka-mereka yang menjahanamkan duit rakyat, yang merosakkan duit rakyat ini ke muka pengadilan dan kita bina balik negara kita. Wallahu alam. Okey, saya nak bagi laluan kepada Goldah. Abang ABY. Bagi kat sebelah saya dulu, Jagida apa ke? Okey, Jagindas. Okey, terus. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih ABY. ABY ni pun kenal saya ni. Saya dah pernah berkali-kali ke restoran dia. Mungkin dia tak ingat saya lah. Tak apa. Gambar dia masih saya simpan lagi. Okey, dia macam ni. Apa yang diulaskan oleh WSI tadi tu, benda yang saya nak katakan juga yang sama. Tapi dah diulas. Tak apalah. Dia mengenai UMNO ni sebenarnya ABY dan juga WSI. Ini orang, saya rasa orang lama lah. WSI pun mungkin asal usul. ABY pun sama macam saya. Kita dulu pernah berjuang dalam UMNO. Tapi untuk tidak kali ni lah, untuk tidak hari ini, dan kita perlu tinggalkan UMNO. Saya sama macam statement yang dibuat WSI. Untuk PRU akan datang, kita perlu secara total tolak UMNO. Mungkin penyokong-penyokong UMNO masih lagi yang tidak berpihak kepada Zahid Hamidi itu mungkin kurang senang dengan kenyataan yang saya cakap ataupun WSI cakap. Kita tidak perlu lagi beri talian hayat kepada UMNO. Waima apapun gabungan pada akan datang, minta maaf Tan Sri Muafakat Nasional tu saya kurang yakin dan saya kurang percaya. Kita takut apabila kita bergabung, berkemungkinan besar dan boleh dikatakan kita tak nak pisang berbuah 2 kali. Tak gitu daripada saya, pisang berbuah 2 kali. Sebab apa? Waima selagi mana Presiden UMNO itu tidak diturunkan, masih diterajui oleh Zahid Hamidi dan kuncu-kuncunya dalam penyokong-penyokong beberapa MP. Jadi saya kekhawatiran saya itu mungkin menjadi kenyataan. Sebab apa? Kita takut macam saya kata. Nanti Presiden itu masih akan menyokong lagi kepada Anwar Ibrahim. Itu sudah pasti sebab berdasarkan beberapa kes yang disebutkan oleh ABY tadi itu ada relevannya. Kita tak nak nanti Perikatan Nasional itu dikhianati lagi. Kepercayaan rakyat itu dimungkiri lagi. Kita beri sokongan untuk nak UMNO ini memenangi beberapa kerusi. Kesudahannya apabila dapat kerusi, sekiranya kau tidak bagi aku sebagai presiden, aku menjadi Perdana Menteri, walaupun kerusi dibandingkan dengan PAS, dengan Bersatu lain itu, gabungan Perikatan Nasional itu, UMNO ini tidak mendapat kerusi yang banyak, tetapi syaratnya masih lagi Zahid Hamidi, dah pasti dia akan menjadi Perdana Menteri. Saya rasa macam tu. Sekiranya tidak setuju, sudah tentu Zahid Hamidi akan menarik sokongan, akan menyokong kepada Pakatan Harapan. Ini yang kita takut.
Jadi seruan saya kepada, walaupun saya di bekas ahli UMNO, pernah berjuang bersama UMNO, diberi percayaan untuk memenangi bahagian UMNO. Jadi hari ini biarlah itu menjadi kenangan, dan saya menyeru kepada penyokong-penyokong UMNO Tega di luar sana, tak kiralah apa usia anda ataupun anak-anak muda yang baru nak menyokong UMNO, tolonglah pada PRU yang akan datang, tolonglah kalau kita pentingkan agama kita, bangsa